Terima kasih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر. رب تم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ya rahmati Allah seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, ibu ayah, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita niat i'tikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mudah-mudahan sepanjang kita duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini dapat juga pahala kita beriktikaf di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dan marilah sama-sama kita membaca umul kitab dan kita hadiahkan pahala bacaan umul kitab kita. Yang pertama untuk Nabi kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda. Seterusnya kepada para alim ulama, guru-guru kita. Seterusnya kepada kedua ibu dan ayah kita. Seterusnya untuk pasangan kita. Seterusnya kepada kedua ibu bapa mertua kita. Seterusnya kepada seluruh ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, sahabat handai kita, serta seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita.
Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala telah memilih kita untuk menjadi umat-umat kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, marilah kita sama-sama menjaga nikmat iman dan Islam kita. Nah, sehinggalah kita balik bertemu dengan Allah, nah, dalam keadaan kita mati dalam Islam. Nah, macam mana nak jaga nikmat iman dan Islam ni? Nah, sudah pastilah kena menuntut ilmu. Kita kena belajar ilmu tauhid. Begitu juga dengan nikmat menjadi umat-umat kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, yang telah menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita hidupkan sunnah baginda Nabi, nah, dalam kehidupan kita. Nah, di antaranya solat berjamaah, nah, di antaranya solat malam kita, di antaranya membaca Al-Quran, sedekah dan sebagainya. Kerana Nabi SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia mengasihi aku. Dan siapa yang kasih kepada aku, maka dia akan duduk bersama dengan aku di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maknanya petua dia mudah ya. Kalau siapa nak masuk syurga bersama dengan Rasulullah, waktu hidup ni lah, hidupkan sunnah baginda Nabi dalam kehidupan kita. Hadirin hadirat mati Allah sekalian, nah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain daripada nikmat iman dan Islam, selain daripada nikmat, nah, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, nikmat-nikmat lain juga Allah Taala kurniakan kepada kita. Apa dia nikmat dia? Nikmat mata. Nah, nikmat mata Allah Taala bagi kat kita untuk melihat. Nah, untuk kita tengok jalan, untuk kita nak mai rumah Allah pagi ini. Nah, kemudian kita dapat solat berjamaah. Nah, kemudian dapat pula duduk dalam majlis ilmu. Nah, kalau boleh kita sambung lagi, balik lagi baca pula Al-Quran. Nah, 1 ataupun 2 muka surat. Nah, biar pagi-pagi ni sebelum mata kita tengok benda yang lain, kita bagi keberkatan untuk mata kita untuk melihat Al-Quran. Sebab kita ni buaya sekalian, nah, time kita nak baca sangat Al-Quran ni waktu bila? Setengah orang waktu mata duk elok ni, dia sikit pun tak teringin nak baca Quran. Tapi bila mata dah mula tak nampak, waktu tu lah baru nak baca Al-Quran. Dia beat dah, orang tua kata. Waktu duduk sihat ni dia tak tengok Al-Quran. Sebab itu kata ulama, dia antara tanda-tanda orang yang dibenci oleh Allah, di antaranya Al-Quran dia tak boleh nak baca. Walaupun dia boleh baca, tapi dia tak boleh nak baca. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala benci untuk mendengar suaranya. Tu dia sampai tahu tu. Sebab tu kita kalau boleh baca Quran, bacalah Al-Quran. Bagi yang tak boleh baca Quran, kata ulama, doa pada Allah banyak-banyak. Ya Allah, aku ni Quran tak boleh baca lagi, ya Allah. Janganlah kau ambil nyawa aku lagi, ya Allah. Sebab aku nak belajar, nak baca Al-Quran sampai boleh. Sehingga orang dia tak ambil tahu pun. Sedangkan Nabi bagi jaminan. Nabi kata siapa yang baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam, maka dia akan terselamat daripada fitnah kubur. Dari tanda-tanda orang yang dibenci oleh Allah, di antaranya Allah Ta'ala biarkan orang itu hidup dalam kejahilan, kemudian hidup dalam keadaan mensyirikkan Allah. Sebab itu Nabi SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Nabi SAW bersabda, seandainya Allah Ta'ala inginkan seseorang itu menjadi baik, apa Allah Ta'ala buat?
Allah Ta'ala beri kepahaman agama kepada dia. Jadi baik. Nah, kita ni kalau nak jadi baik, Allah Ta'ala buat macam mana? Allah Ta'ala beri kepahaman agama untuk kita jadi baik. Nah, sebab tu ada orang dia mengaji agama tapi tak faham-faham. Nah, ada orang mengaji agama hebat. Nah, tapi subuh pun tak boleh nak mangkit mai solat berjamaah. Sebab tu orang ulama sebut kita ni menuntut ilmu senang tapi nak beramal payah. Nah, kita tengok anak-anak kita, anak-anak jiran kita sudah. Kita ni hantar dah pergi sekolah agama. Tapi bila balik mai cuti di rumah, dia pemai dak masjid surau. Hak tu yang kita kadang-kadang aku hantar dah anak aku pergi ngaji agama. Tapi bila balik mai di rumah, nah masjid apa pun tak mai. Nah, begitu juga kawan-kawan kita hak mengaji di Mesir dan sebagainya. Nah, mengaji agama dah. Tetapi nak mai tu, nak mai solat berjamaah dan sebagainya, Allahu Akbar, rasa berat. Nah, hadirin hadirat mati Allah sekalian. Sebab itu kita bersyukur kepada Allah. Sebab ada di kalangan kita sekolah agama pun tak pernah mengaji. Tetapi subhanallah, nah Allah Ta'ala buka hati kita boleh duk mai rumah Allah, terutamanya pada waktu subuh. Sebab itu ulama sebut, nah orang yang selalu duk mai solat subuh berjamaah ni dapat banyak kelebihan. Di antaranya kata ulama, orang yang solat subuh berjamaah, dia mendapat perlindungan daripada Allah pada hari tersebut. Sebab tu waktu solat sunat qabliyah subuh 2 rakaat, maka ulama kata rakaat yang pertama solat sunat qabliyah subuh, bacalah surah Alam Nashrah dan juga Alam Tarokai. Alam Nashrah dan Alam Tarokai. Dan rakaat kedua bacalah Qul ya ayyuhal kafirun dan juga Qul huwallahu ahad. Siapa yang baca dalam rakaat pertama solat sunat qabliyah subuh, dia baca Alam Nashrah dan Alam Tarokai, maka kemudian dia baca pula Qul ya ayyuhal kafirun dan juga Qul huwallahu ahad, maka pada hari tersebut dia tidak akan terkena perkara-perkara yang boleh menyakitinya pada hari tersebut. Kemudian Allah Ta'ala akan kuatkan akidah dia. Allah Ta'ala akan kuatkan keimanan dia. Tapi kalau dia baca rakaat pertama baca Alam Nashrah, rakaat kedua Alam Tarokai, dia dapat satu je, iaitu pada hari tersebut Allah Ta'ala akan lindungi dia daripada perkara-perkara yang boleh menyakitinya pada hari tersebut. Kemudian kalau siapa yang baca rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua Qul huwallahu ahad, maka Allah Ta'ala akan kuatkan keimanan dia. Tapi kalau dia baca 4 surah tu dalam 2 rakaat tu, maka kedua-duanya dia dapat. Sebab itu ulama pesan, kalau kamu duk tengok orang tu duk mai solat subuh berjamaah, maka ulama kata jangan sakiti dia. Jangan buat naya kat dia. Jangan duk fitnah dia. Pasal apa? Sebab dia sedang berada dalam perlindungan Allah. Sebab tu orang yang solat subuh berjamaah ni, bila orang tengok dia, orang rasa hormat dekat dia. Orang rasa gerun tengok dia. Sebab dia sedang berada dalam perlindungan Allah. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Begitu juga orang yang bangun awal tadi, dia dapat buat solat sunat tahajud. Sebab solat sunat tahajud ni fadilat dia cukup besar. Di antaranya kelebihan solat sunat tahajud, iaitulah kata-katanya menjadi hikmah. Kalau dia nasihat orang mudah untuk dengar nasihat dia. Lagi orang yang solat sunat tahajud, Allah Ta'ala akan selamatkan dia daripada sihir. Orang yang solat sunat tahajud, seluruh masyarakat akan sayang kepada dia. Dan orang yang solat tahajud, Allah Ta'ala akan kurniakan kepada dia rezeki yang melimpah ruah. Dan orang yang solat tahajud,
Allah Ta'ala akan angkat darjatnya di sisi Allah. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilah laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Ta'ala berfirman, bangunlah kamu wahai Muhammad sebahagian daripada malam untuk kamu tunaikan solat sunat tahajud sebagai solat tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan angkatkan darjatmu pada maqam yang terpuji. Sebab tu orang yang solat sunat tahajud, kalau dirja, kata ulama, Allah Ta'ala akan angkat pangkat dia. Allah Ta'ala akan angkat darjat dia. Dan pekerjaan dia akan menjadi mudah. Dan orang yang solat tahajud, doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, wahai malaikat-malaikatku, kamu tengoklah hamba-hambaku yang bangun pada tengah malam. Pada saat tidak ada seorang pun melihat mereka, kecuali aku, kata Allah. Nescaya aku sedang siapkan bagi mereka tempat kediaman kehormatanku, iaitulah syurga. Maknanya orang yang bangun awal pagi-pagi ini, orang yang di antara ciri-ciri ahli syurga. Sebab tu beruntunglah kita, Allah Ta'ala duk gerak pagi-pagi kita ni boleh bangun. Bangun awal sebelum subuh kita boleh buat solat sunat tahajud. Boleh baca Quran lagi bagus. Kemudian mai solat subuh berjamaah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita pada pagi yang mulia ini. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, kita sambung kitab kita berkaitan dengan alam barzah, kehidupan di barzah dan juga di hari akhirat. Seperti mana yang kita sedia maklum, Allah Ta'ala pernah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Kita semua ni akan merasai mati. Dan ulama sebut tidak ada sakit yang paling sakit melainkan mati pada ketika menghadapi sakaratul maut. Sehingga kan kata ulama, kalau kita esok ni mati dah beribu-ribu tahun dah, tiba-tiba dibangunkan di mahsyar, maka pada waktu itu kata ulama, kita akan rasa sakitnya sakaratul maut seperti mana semalam saja kita meninggal dunia. Tu dia sakit sakaratul maut. Sebab itu Nabi pernah sebut, umat aku ni dia akan menghadapi sakaratul maut berdasarkan amalan ketika dia hidup di atas muka bumi Allah ni. Kalau dia banyak melakukan amal soleh, maka Allah Ta'ala akan permudahkan sakaratul mautnya. Apa maksud sakarat? Sakarat ni maksud dia mabuk. Maut maksud dia mati. Inilah dia antara perkara yang akan kita alami, terutamanya orang yang hidup sebelum Allah Ta'ala rehatkan kita di satu alam, namanya alam barzah. Apa maksud alam barzah? Alam barzah ialah peralihan ataupun benteng antara alam dunia dan alam akhirat, di mana roh manusia menunggu hari kebangkitan setelah kematian. Ia merupakan alam persinggahan sementara yang boleh dihuni dengan kenikmatan bagi orang yang beriman dan siksaan bagi mereka yang berdosa, dan ia dianggap sama dengan alam kubur. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, alam barzah ni adalah alam persinggahan sementara. Kita duduk situ sat je. Tapi sat tak sat pun tak tahu. Fir'aun dah mati dah berapa ribu tahun dah. Belum lagi dibangunkan oleh Allah. Cuma di alam barzah ni, bagi orang yang beriman, dia hidup dalam keadaan, dia berehat dalam keadaan penuh mendapat nikmat daripada Allah. Dia duduk situ, dia rehat sungguh. Seperti mana tidurnya dia pada malam pengantin. Tidur pun duk senyum je kan. Tu tidur malam pengantin tu. Manakala orang yang berdosa, mereka akan mendapat azab daripada Allah setiap hari. Sampai bila? Sampailah berlakunya kiamat. Sebab itu ibu ayah sekalian,
kita ni bila balik esok duduk di alam barzah, kita nak rehat, kita tak mau dah. Malaikat mai duk tanya banyak, kita tak mau. Nah, sebab tu Nabi bagi kat kita petua. Di antaranya bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Sibuk terang mana pun baca. Sebab apa? Sebab kita nak duduk di alam barzah, kita nak rehat. Apakah ciri-ciri utama yang ada pada alam barzah? Alam barzah ialah tempat sementara bagi roh setelah kematian sebelum memasuki alam akhirat yang sebenar. Nah, maknanya alam barzah ni tempat kita singgah saja. Sebelum kita duduk kekal abadi selama-lamanya, dia itulah di hari akhirat. Dan bila duduk di hari akhirat, waktu dia tak sama. Kita duduk di dunia setahun ada 12 bulan. Tetapi di hari akhirat, 1 tahun duk ada 3,000 bulan. Nah, kita duduk atas dunia 60 tahun. Nah, 60 tahun dunia baru sama dengan 1 saat di hari akhirat. Nah, maknanya masa dia cukup panjang. Nah, kita duduk atas dunia ni 60 tahun rasa lama dah. Rupa-rupanya baru 1 saat di hari akhirat. Allahu Akbar. Maknanya esok di hari akhirat, kita tak mampu nak duduk dalam neraka. Walaupun 1 saat pun tak mampu dah. Sebab tu kita duduk atas dunia ni, doa sungguh-sungguh pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab. Nah, sebab kita tak mahu nak duduk dalam neraka walaupun 1 saat. Kemudian apakah lagi ciri-ciri alam barzah ni? Iaitulah pemisah alam, yang mana ia berfungsi sebagai benteng atau penghalang antara dunia dan akhirat. Setelah memasuki alam ini, seseorang tidak dapat lagi kembali ke dunia. Maknanya bila dia masuk alam barzah, dia tak boleh patah balik dah. Nah, maka dia akan duduk di situ sampailah berlakunya kiamat. Kemudian apakah lagi ciri-ciri alam barzah itu? Iaitulah kehidupan berterusan. Kehidupan di alam barzah berbeza dengan alam dunia. Ia bukanlah terlupa atau tiada sebarang urusan, tetapi keadaan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat menunggu sehingga hari kiamat. Nah, maknanya tempat untuk kita menunggu. Dan keadaan di alam barzah pula macam mana? Bagi orang yang beriman, mereka akan melihat kenikmatan syurga dan berada dalam keadaan yang lapang serta tenang. Nah, maknanya orang yang beriman bila dia duduk di alam barzah, maka Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepadanya keadaan syurga pada waktu pagi dan petang. Dia boleh tengok syurga. Bagi orang yang berdosa, mereka akan ditunjukkan neraka dan merasakan ketakutan serta mengalami seksaan. Manakala orang yang banyak dosa, orang yang kufur, ingkar kepada Allah, mereka ni akan diperlihatkan oleh Allah keadaan neraka dan diazab oleh Allah di dalam alam barzah. Kemudian di alam barzah ini tiada peluang untuk kita beramal. Bila duduk di alam barzah, tidak ada lagi peluang untuk membuat atau memperbaiki amal, kerana semua urusan sudah tamat setelah kematian. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, dunia ni kata ulama tempat kita buat pilihan, sama ada kita nak masuk syurga Allah ataupun sebaliknya. Dunia tempat untuk kita nak pilih sama ada kita nak rehat di alam barzah ataupun tidak. Berbahagialah, beruntunglah orang yang masuk di alam barzah dalam keadaan orang yang dihormati oleh Allah, yang dihormati oleh malaikat Allah, yang sangat-sangat dirindui oleh bumi, yang mana bumi rindu untuk mendakap orang-orang yang beriman. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, pada pagi yang mulia ni kita tengok hadis yang ke-27 berkaitan semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar.
An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yahsyarun nasu yawmal qiyamah ala ardin bayda'a afra'a kaqursatin naqiyyah laisa fiha alamun li ahadin muttafaqun alaih. Artinya daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi yang berwarna putih dan sedikit kemerahan. Ia ibarat seperti laut, seperti bulatan tepung yang suci. Tidak terdapat padanya sebarang tanda kediaman dan juga bangunan. Keterangan hadis. Hadis di atas menggambarkan sifat padang mahsyar, iaitulah tempat berkumpul semua makhluk. Lantainya berwarna putih dan sedikit kemerahan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ia berwarna putih seperti perak. Lantainya rata, tidak ada tanah tinggi dan tanah rendah. Dan tiada sebarang bangunan, dinding, kediaman dan bukit bukau. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Maksudnya pada hari itu ditukar muka bumi yang bukan muka bumi sekarang ini, yakni di dunia. Begitu juga ditukar langit-langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha ayat 107. La tara fiha iwajan wala amta. Maksudnya, kamu tidak melihat padanya tanah rendah dan tanah tinggi. Pada masa itu, kita semua berdiri dalam keadaan yang sangat tidak selesa kerana panas yang bersangatan dan berhimpit-himpitan. Namun bagi orang yang pernah melepaskan kesempitan, orang yang beriman di dunia ini, Allah pasti akan membantunya dan memberi keamanan kepadanya. Baginda Nabi SAW bersabda, Man naffasa an mu'minin karbah min karabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min karabi yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Sesiapa yang melepaskan satu kesempitan daripada kesempitan hidup orang yang beriman yang lain di dunia ini, Allah Ta'ala akan melepaskan satu kesempitan dari kesempitannya pada hari akhirat nanti. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian. Nah, dalam hadis ni Nabi SAW nak menceritakan kepada kita bagaimana keadaan padang mahsyar nanti. Yang mana di padang mahsyar nanti tanah dia tanah rata. Nah, tak ada berbukit bukau, tak ada macam atas muka bumi Allah ni. Begitu juga langit-langit Allah semuanya diganti. Nah, dan pada waktu itu cuaca dia bersangatan panas. Nah, seolah-olah matahari sejengkai di atas kepala kita. Punya panas pada waktu itu. Dan pada waktu itu kata ulama, tidak ada bayang-bayang. Nah, kita atas dunia ni kalau kena cahaya matahari, ada tak bayang-bayang? Ada. Nah, tetapi di hari akhirat tak ada bayang-bayang. Nah, kalau lagu tu, kalau ada bayang-bayang, orang mesti nak duduk belakang kita, nak teduh belakang kita. Tetapi di hari akhirat tidak ada bayang-bayang. Nah, tak ada bayang-bayang. Punya panas pada waktu tersebut. Nah, sehingga kan Nabi sebut pada waktu itu ada di kalangan manusia yang berjalan menggunakan tangannya, ada yang berjalan menerak, ada yang berjalan dalam keadaan terlentang, ada yang merangkak, ada yang mengesok dan sebagainya. Semuanya berdasarkan kepada amalan dia yang dia buat waktu dia hidup di atas muka bumi Allah. Dan pada waktu itu ada orang yang tenggelam dalam peluhnya, yang berenang dalam peluh dia. Ada orang yang peluh dia sampai ke tahap dada.
ada yang peluhnya sampai ke lutut, ke betis, ke pinggang dan sebagainya. Itulah dia kata ulama, gambaran dosa yang kita lakukan di atas dunia yang tak sempat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Dan di hari akhirat esok di mahsyar kita semua akan berimpit-rimpit. Dan pada waktu itu himpitan demi himpitan. Sebab kita hidup waktu tu bersama dengan start daripada umat Nabi Adam alaihissalam sampailah umat berlakunya kiamat. Ramai tak manusia waktu tu? Allahu akbar. Semua ramai waktu tu. Dah ramai dalam keadaan tak berpakaian. Pakaian pun tak ada waktu tu. Allahu akbar. Punya ramai. Cuma Nabi bagi jaminan. Apa Nabi sebut? Nabi SAW bersabda, sesiapa yang melepaskan satu kesempitan daripada kesempitan hidup orang yang beriman yang lain di dunia, Allah Ta'ala akan melepaskan satu kesempitan daripada kesempitannya pada hari akhirat nanti. Sebab tu kita duduk atas dunia ni, kalau tengok ada kalangan ahli keluarga kita ke, jiran tetangga kita ke, sahabat andai kita ke, yang dalam kesusahan, dalam kesempitan, bantulah. Sebab dengan bantuan kita inilah yang akan menjadi penyelamat kita waktu kita berada di hari akhirat nanti. Lebih-lebih lagi waktu berada di mahsyar. Sebab tu kata ulama, siapa yang nak makanan waktu berada di mahsyar, waktu hidup di dunia ni lah, banyakkan sedekah makanan. Siapa yang nak minuman waktu berada di mahsyar, di dunia ni lah, banyakkan sedekah minuman. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Nabi bagi jaminan siapa yang bagi minum kepada orang pada saat berbuka puasa. Untuk bagi minum dalam bulan Ramadan pada saat berbuka puasa, maka di hari akhirat nanti dia akan dapat minum air daripada kolamku, iaitulah telaga Kausar baginda Nabi SAW. Yang mana sekali saja kita teguk air telaga Kausar, maka akan menghilangkan dahaga kita selama-lamanya. Sehinggalah kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nak pakaian waktu di mahsyar, di dunia ni lah, beri pakaian, sedekah pakaian kepada orang. Sebab di hari akhirat esok ni, orang yang banyak sedekah pakaian yang akan mendapat pakaian waktu berada di hari akhirat nanti. Sebab pakaian ni orang jarang sedekah. Yang orang duk sedekah selalu duit. Duit selalu sedekah. Tapi pakaian jarang. Kalau ada pun pakaian dia tak mau dah. Hak cari celah kangkang. Kawan tu tak pernah dapat seluar, dapat pula kero kedai. Tak tahu kata zi rosak. Kawan dapat pakai terus. Naik duk atas basikal tu, orang kata apa, direktor. Duk atas galang kan, naik kayu, pakai seluar zi rosak. Tengah duk kayu, Angry Bird keluar. Kan, tak sedap. Orang tengok kata, wow, Angry Bird. Kan, nak bagi pun sedekah yang elok-elok. Hak tak boleh pakai tok sedekah. Nak sedekah, nak bagi ke orang, sedekah lah yang elok-elok. Sebab orang yang sedekah pakaian di hari akhirat nanti, dia akan mendapat pakaian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadis yang kita bacakan pada pagi yang mulia ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua. Sebelum saya tutup, marilah sama-sama kita ambil tangan kanan kita, letak di dada sebelah kiri kita, untuk kita sama-sama berselawat ke atas Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan selawat kita ini Allah Ta'ala akan sihatkan jantung kita. Mudah-mudahan dengan selawat kita ini Allah Ta'ala akan bukakan saluran-saluran jantung kita yang tersumbat. Mudah-mudahan dengan selawat kita ini Allah Ta'ala hindari kita daripada serangan penyakit jantung. Amalkanlah selawat ini setiap kali lepas solat 10 kali.
10 kali aja baca. Selawat dia, Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan baca sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Dan satu lagi kelebihan orang yang solat subuh berjamaah, Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis. Nah, kalau kita buka dalam laman web Mufti Wilayah Persekutuan berkaitan dengan solat sunat Isyraq, yang mana Nabi sebut siapa yang mai solat subuh berjamaah kemudian dia tunggu sat, nah, sehinggalah masuknya waktu syuruk, sama ada dia baca Quran, sama ada dia duduk dalam majlis ilmu, sama ada dia berdoa, berzikir, membaca Quran dan sebagainya, sehinggalah masuknya waktu syuruk. Kemudian sebelum dia nak balik, dia tunaikan solat sunat Isyraq 2 rakaat. Usalli sunata Isyraq raka'ataini lillahi ta'ala, 2 rakaat. Apa kelebihan dia? Nabi kata pahalanya seolah-olah melakukan ibadah haji dan umrah. Dan Nabi sebut 3 kali, sempurna, sempurna, sempurna. Nah, maknanya pahala tu seolah-olah mengerjakan ibadah haji dan umrah. Buat solat apa? Solat sunat Isyraq. Nah, kalau tak ada apa nama kerja ke, ada kelapangan, buatlah. Dan mudah-mudahan menjadi amal yang akan membantu kita waktu berada di hari akhirat nanti, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijayil khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ala siratikal mustaqim. Allahumma nawi qulubana binuri hidayatik كما نوّت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan untuk muslimat, insya-Allah segi kuliah kita di masjid kita ni pada jam 9 pagi insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu